Isteri saya haid dan saya meletakkan anu di celah pehanya sahaja. Apakah hukum? Aku kena ni. Bila kita soal dalam gini, kita jawab kat gini, tengok dalam TikTok dia tak ada hal lain. Ustaz ni syakar dia kata. Hal tu sokmo. Mu punya pasal. Aku boleh sakit. Fa'tazilun nisa afil mahid. Ketika isteri kamu period haid, hendaklah kamu menjauhi mereka. Itu ayat Quran. Apa makna jauh? Ada dua hukum. Yang pertama ialah tidak boleh kita berseronok antara pusat dan lututnya. Pendapat ini yang pertama. Okey. Kita kena elokkan menyentuh antara pusat dan lututnya. Faham lagi? Okey, semua tak boleh, belakang depan. Pendapat yang kedua, satu saja tidak boleh, jima'. Jadi pendapat yang kedua ni mu letak saja tepi kerek, mu dak mandak buah timba dalam kerek, tidaklah haram pendapat ini. Okey, cuma ada ulama mengatakan kalau kita orang yang boleh menahan nafsu, ambil pendapat yang kedua. Orang yang tak tahan nafsu masih muda, maka ambil pendapat yang pertama. Lutut dan pusat kita elakkan. Faham? Soalan seterusnya.